Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak menu ringkas kita nak masak nasi ayam. Makan dengan sambal. Lepas tu kita letak kicap sikit, sedapnya. Okey, mula-mula kita nak buat kita punya perapan untuk ayam. Kita masukkan sos tiram, kita masukkan kicap, lemak, manis. Kemudian kita kacau rata. Biarkan dia sebati. Kemudian yang ni ayam ni kita dah rebus siap-siap. Lepas tu kita bolehkan lumur lah kita punya bahan perapan tadi yang kita buat tadi. Sos tiram dan kicap tu kita lumur pada ayam. Lumur lah macam kita pakai bedak tu kan. Kita lumur je macam tu. Kita perap lebih kurang dalam setengah jam. Lebih kurang macam tu. Sambil lah kita nak tunggu ayam tu, kita bolehlah buat kerja lain. Jangan tanya kenapa tak sama saya punya. Mana ni nak sama? Setiap orang cara masak beza-beza kan. Okey, kita nak sediakan bahan untuk kisar. Kita ada bawang besar dengan halia. Kita mesin halus. Kemudian kita ada margarin. Kita cairkan untuk menumis bahan-bahan tersebut. Kita masukkan 4 sekawan. Kita tumis sehingga naik bau. Kemudian kita masukkan bawang yang telah kita kisar tadi. Kita kacau rata sehingga mengering air bawang dan layu. Kita masukkan cube pati ayam. Lepas tu kita kacau rata sehingga mengerit air dah elok macam tu. Pecah minyak kita masukkan dalam nasi. Kemudian kita tuangkan air rebusan ayam tu ke dalam nasi. Kita masak nasi macam kita masak nasi biasa. Bubur sedikit garam. Yang ni bahan-bahan untuk cili. Sambal kita, bawang besar, tomato, cabai besar, cili api kita mesin halus dengan air asam merah. Okey. Yang tu bahan perapan tadi. Untuk buat kicap dia, kita masukkan air rebusan ayam. Kita kacau rata untuk buat kita punya kicap untuk nasi ayam. Masukkan air rebusan ayam tadi. Kita kacau rata, kita biarkan. Kemudian, kita boleh panaskan minyak. Kita nak goreng kita punya ayam. Sambil kita tunggu minyak masak. Kita tengok ayam kita dah elok perap macam tu. Kita panaskan minyak. Lepas tu kita bolehlah goreng sehingga kita punya ayam tu garing sedikit lah. Tak perlulah nak masak terlalu lama. Okey, kita goreng kita punya ayam sehingga perang sedikit, bertukar warna agak gelap. Masukkan ayam kita. Okey, kita dah garing sedikit, kita boleh angkat ayam kita. Itulah kejadian ayam kita. Kemudian kita masih nak goreng lagi baki ayam kita tadi. Ada sedikit saja lagi, kita buat goreng lagi ayam tu. Peha ayam. Setiap orang ada cara beza-beza untuk masak nasi ayam terpulang masing-masing ya. Okey, kita hiaskan sedikit dengan salad dengan tomato. Kita aturkanlah ayam tu. Macam tu je. Ringkas saja. Okey. Sudah siap kita punya ayam goreng. Selamat mencuba.